Seorang kapten berpengalaman mengira pengubahsuaian, mencuba dan memuji peralatan. Bagaimana sebuah kapal nelayan boleh hilang dalam masa kurang daripada 4 minit sedangkan anak kapal telah bertahan selama begitu banyak musim? Pada tahun 1981, kapal nelayan Compass Rose telah dibina di Texas. Kapal itu berukuran 25 meter, panjang 8 meter lebar dan 3.8 meter dalam, dengan 3 ruang simpanan untuk hasil tangkapannya. Pada masa itu, ia boleh membawa maksimum 95 perangkap ketam yang disusun di atas dek dalam 3 tingkat. Setiap perangkap mempunyai berat lebih daripada 300 kilogram. Pada tahun 1985, seorang pemilik baru bernama David Wilson membeli kapal itu dan menamakannya semula sebagai Destination. Pada tahun 1992, Wilson menghantar Destination ke Seattle, Washington untuk pengubahsuaian struktur. Pekerja memotong kapal itu kepada 2 bahagian dan memasang bahagian badan kapal yang telah siap dipasang dengan ruang simpanan baru sambil menaikkan rumah kemudi sebanyak 1 meter. Pengubahsuaian ini meningkatkan panjang Destination kepada 30 meter dan lebarnya kepada 9.8 meter. Pada Oktober 1992, sebelum pengubahsuaian itu siap, Wilson mengupah seorang arkitek kapal untuk mengira keperluan kestabilan dan muatan. Tiada pelan pembinaan untuk pengubahsuaian itu. Jadi, para arkitek membuat lukisan kapal mereka sendiri untuk mengira kestabilan dan menyediakan laporan. Mereka bergantung kepada kapten dan sebahagian pemilik Destination, Jeff Hathaway, untuk berat perangkap tersebut. Pada Oktober 1993, arkitek menghasilkan buku panduan trim dan kestabilan dengan arahan untuk memastikan kapal stabil berapa banyak berat yang boleh dimuatkan dan di mana untuk meletakkan perangkap ikan, bahan api dan air. Ia menunjukkan Destination boleh membawa sehingga 249 perangkap, setiap satu seberat 317 kg. Pada Mei 2011, terdapat lebih banyak kerja untuk memasang gulok keluli baharu di bahagian haluan. Menaikkan bulok memberikan perlindungan terhadap laut bergelora dan menambah lebih 1.5 tan berat. David Wilson mengupah seorang arkitek kapal untuk mereka bentuk haluan bulbous di bawah garis air bagi mengurangkan rintangan dalam air dan menjalankan penilaian kestabilan kapal yang baharu. Arkitek tersebut mengira semula kestabilan menggunakan maklumat daripada buku trim dan kestabilan tahun 1993. Pada Januari 2013, beliau menghantar penilaiannya. Haluan bulbous mempunyai kesan yang tidak ketara dan beliau tidak mengeluarkan buku kestabilan kapal yang dikemas kini. Satu lagi peluang yang terlepas untuk mengesan masalah yang semakin bertambah. Antara tahun 2016 dan 2000, David Wilson membeli 125 perangkap ketam baharu. Perangkap itu sendiri seberat 326 kg dan apabila peralatan ditambah, beratnya hampir 400 kg. Hampir 80 kg lebih berat daripada pengiraan yang digunakan untuk menghasilkan buku trim dan kestabilan asal. Pada 2 Februari 2017, pengurus armada di Trident Seafoods di Pulau St. Paul memberitahu Wilson bahawa kemudahan itu hampir kehabisan umpan dan Destination perlu membawa lebih banyak umpan. Wilson menyampaikan maklumat ini kepada Kapten Hathaway melalui mesej teks. 2 hari kemudian, pada 4 Februari, Destination tiba di Sandpoint, Alaska selepas 27 hari menangkap ikan kod. Anak kapal keletihan, lebam dan letih selepas shift yang memenatkan dengan purata 20 jam bekerja dan 4 jam berehat selama hampir sebulan. Di bawah Undang-Undang AS, kapal penangkap ikan tidak perlu mematuhi keperluan kerja dan rehat seperti kapal lain. Dan bukan perkara luar biasa bagi seorang anak kapal bekerja 2 hari berturut-turut untuk memenuhi kuota sebelum musim tamat. Di Sandpoint, kru tidak membuang masa untuk menyediakan kapal bagi menangkap ketam pilio atau ketam salji. Mereka menukar peralatan menangkap ikan kod dan menyusun perangkap ketam di atas dek. Kapten Hathaway dan David Wilson merancang untuk kapal itu singgah di King Cove dan Dutch Harbour untuk memuatkan umpan dan membaiki kebocoran pada exhaust. Pada 5 Februari, di Trident Fuel Dock di Sandpoint, para pekerja memuatkan kapal Destination dengan 57,644 liter diesel 3 tong minyak enjin dan 1 tong minyak hidraulik. 3 hari kemudian, kapal Destination berlepas menuju ke King Cove. Selepas pelayaran selama 9 jam,
Hathaway dan anak kapalnya tiba di King Cove dan berlabuh di Peter Pan Seafoods di mana mereka memuatkan hampir 1.4 tan umpan sardin. Seorang pemeriksa dari Jabatan Perikanan dan Hidupan Liar Alaska memeriksa kapal tersebut dan mengeluarkan sijil pemeriksaan kerang-kerangan yang menyenaraikan sejumlah 200 perangkap ketam. Dia mengingatkan Hathaway untuk memaklumkan kepada pengawal pantai mengenai tempoh pelepasan 24 jam yang diperlukan oleh Peraturan Negeri Alaska. Pejabat pengawal pantai menerima panggilan telefon dan bertanya kepada Kapten Hathaway sama ada beliau ingin menjalani pemeriksaan kestabilan dan pematuhan keselamatan secara sukarela. Ia adalah pemeriksaan keselamatan selama 15 minit untuk mengesahkan bahawa jumlah perangkap di atas kapal tidak melebihi jumlah yang dibenarkan dalam buku panduan arahan kestabilan. Ia bukan pemeriksaan wajib dan Hathaway menolak dengan mengatakan beliau telah menjalani pemeriksaan ini pada musim sebelumnya dan sebenarnya beliau mempunyai lebih sedikit perangkap di atas kapal. Dan pada jam 2200, Destination berlepas dari King Cove menuju ke Dutch Harbour. Keesokan harinya, pada jam 18.39 Februari, Kapten kapal nelayan April Lane melihat Destination berlayar masuk ke Dutch Harbour. Memandangkan amaran Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan mengenai semburan beku, dia berasa bimbang dengan keadaan muatan kapal tersebut. Dia memberitahu seorang anak kapal untuk merakam video menggunakan telefonnya. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan mengeluarkan ramalan cuaca di seluruh Laut Bering dan Kepulauan Aleutian 2 kali sehari dengan amaran semburan beku yang meliputi tempoh 48 hingga 72 jam. Semburan beku ialah semburan air laut yang membeku pada permukaan sejuk, melapisi kapal dengan lapisan ais yang berat. Ramai kapten mendengar amaran ini dan memutuskan untuk menunggu sehingga keadaan reda sebelum mereka berlayar. Hathaway tidak menunggu. Bahaya untuk kru dengan bubu ketam di atas dek ialah semburan air laut yang membeku terkumpul pada jaring dawai di semua sisi setiap periuk di semua lapisan periuk yang disusun. Destination biasanya membawa 200 bubu ketam yang disusun dalam 5 tingkat. Mereka meninggalkan ruang di tengah-tengah dek sebagai terowong supaya mereka boleh mengakses penutup lubang pemeriksaan untuk ruang simpanan ikan nombor 1, 2 dan 3. Ruang simpanan nombor 1 dan 2 dipenuhi dengan air laut dan dimeterai. Ruang simpanan nombor 30 dan penutupnya dibiarkan terbuka supaya mereka boleh mengakses bilik stereng melalui ruang simpanan nombor 3 yang merupakan syarat dalam buku kestabilan semasa berlepas. Jika mereka kehilangan kawalan steering semasa berlayar di kawasan sempit, mereka perlu dapat mengakses bilik steering dengan cepat. Destination berlabuh di kemudahan penyimpanan sejuk Klosterbur untuk memuatkan umpan sotong. Seorang anak kapal dari kapal nelayan lain bernama Ocean Rover melihat apa yang dia fikirkan sebagai sejumlah besar perangkap ketam dimuatkan ke atas Destination dan mengambil beberapa gambar. Dari jam 18.30 hingga 19.00, kru kapal memuatkan 4 pelet umpan sotong, menambah lagi 3 tan berat. Tetapi peti sejuk umpan Destination hanya boleh memuatkan 2.7 tan dan mereka sudah mempunyai 1.4 tan umpan sardin. Kru memuatkan selebihnya di atas bubu ketam di tengah kapal. Satu lagi keputusan yang didorong oleh tekanan masa. Pada pukul 1900, Destination bergerak ke Trident Seafoods. Kapten Hathaway meninggalkan kapal untuk mengambil gasket supaya dia boleh membaiki egzos utama enjin yang bocor. Semasa berlabuh di fasiliti Trident Seafoods, 2 bekas anak kapal Destination melawat kapal tersebut. Jurutera kapal. Destination bercakap tentang kotak kedap aci yang bocor yang memisahkan aci kipas dari lautan. Ia telah menyusahkan mereka sepanjang musim ikan kut, memaksanya untuk mengepam air dari bilga ruang enjin setiap beberapa jam. Mereka semua keluar dan Hathaway belanja kumpulan itu makan malam. Bekas ahli kru dapat melihat kru Destination kelihatan sangat letih selepas bekerja shift 24 jam. Pada pukul 11 malam, mereka meninggalkan restoran dan kembali ke kapal masing-masing. Destination berlepas dari Dutch Harbour menuju ke St. Paul untuk menyimpan umpan tambahan mereka sebelum bergerak ke barat ke kawasan perikanan mereka. Berlayar sepanjang malam, ahli kru bergilir-gilir berjaga selama 1 atau 2 jam di rumah kemudi. Sepanjang pelayaran antara Dutch Harbour dan St. Paul, Hathaway beberapa kali menghubungi Kapten Aleutian Lady menggunakan telefon satelit. Aleutian Lady ialah sebuah kapal nelayan dalam koperasi yang sama dengan Destination, bekerjasama dan berkongsi sumber. Kapten Hathaway lewat untuk musim ketam kerana beliau meneruskan musim ikan kut yang lebih panjang. Kapten Aleutian Lady berkata,
Musim ketam berjalan perlahan dan Hathaway sudah kehilangan beberapa hari untuk mengumpul umpan tambahan. Tekanan semakin memuncak untuk Hathaway. Pada pukul 1.30 petang, Hathaway menghubungi pengurus armada di Trident Seafoods di St. Paul untuk memberitahu bahawa dia akan menghantar 5 atau 6 palet umpan untuk disimpan. Destination terletak 14 jam dari Pulau St. George dan akan tiba di St. Paul sama ada pada hari Sabtu 11 hari bulan atau Ahad 12 hari bulan. AIS atau Sistem Pengenalan Automatik Kapal menunjukkan kapal itu berada pada laluan 325 darjah menuju ke Pulau St. Paul dengan kelajuan kira-kira 8 knot selepas meninggalkan Dutch Harbour. AIS ialah sistem penjejakan yang menyiarkan identiti kapal, kedudukan, laluan, kelajuan dan data lain kepada kapal-kapal tempatan, stesen pantai dan satelit. Pada 2 kejadian berasingan, jejak AIS menunjukkan destination memperlahankan kelajuan. Sekali selama kira-kira 10 minit dan kali kedua selama kira-kira 60 minit. Apabila laluannya berubah kepada 0.43 darjah dan kelajuannya perlahan kepada 0.4 knot. Tetapi 17 batu nautika di utara Pulau St. George, sebuah lagi kapal menangkap ketam, polar ice, sedang menuju ke arah yang sama. Bergelut dengan angin 35 knot dan ombak setinggi 5 meter, mereka berhenti 4 kali supaya kru boleh memecahkan ais di dek dengan tukul godang nailon. Setiap sesi memecahkan ais mengambil masa kira-kira 5 jam dan mereka tidak mempunyai sebarang perangkap ketam di atas kapal. Kapal destination ada. Pada jam 4.57 pada 11 Februari, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan menyiarkan ramalan kawasan. Mereka mengeluarkan amaran untuk bot kecil tentang angin dari timur laut dan semburan air laut yang membeku sepanjang hujung minggu, keadaan yang berpotensi berbahaya kepada kapal kecil. Pada jam 5, destination melintasi bahagian barat daya St. George. Berlindung dari angin di sebalik pulau itu, ia mengekalkan haluannya, bergerak kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai barat, meningkatkan kelajuan sehingga 9 knot dengan menggunakan pelindungan pulau itu. Kapal nelayan Clipper Surprise berlindung daripada semburan beku di bahagian pulau yang terlindung angin yang dilindungi daripada tiupan angin. Kaptennya melihat kapal-kapal lain di Teluk Zapatni pada IAS beliau. Semuanya dengan idea yang sama. Mereka sedang menunggu ribut reda. Destination tidak menunggu. Pada jam 5.55, destination melintasi Tanjung Dulnoi, hujung barat laut Pulau St. George. Perairan di Tanjung Dulnoi terkenal dengan keadaan laut yang bergelora dan angin kencang. Air pasang bergerak dari selatan dengan angin dari timur laut bertiup ke arah bertentangan, menyebabkan ombak tajam memecah apabila dua kuasa yang bersaing ini bertembung. Pada pukul 6.10, selepas melepasi Tanjung Dulnoi, destination tidak lagi dilindungi oleh bahagian yang terlindung daripada angin Pulau St. George. Angin menangkap bubu ketam yang beku seperti layar, menyebabkan kapal itu condong atau sengit ke kiri. Untuk mengimbangi, saya bayangkan jurumudi memusingkan destination ke kanan, ke arah angin dan ombak. Tetapi pada jam 6.12, selepas selesai membelok, angin hadapan memaksa kapal kehilangan kelajuan, memperlahankannya kepada 0.9 knot. Arus di bawah kapal mengalir pada 0.8 knot dari belakang, membatalkan kesan air yang mengalir di atas kemudi mereka. Destination kehilangan keupayaan untuk mengemudi dan haluan terus berayun merentasi arah angin, sehingga kapal itu berpusing sepenuhnya pada jam 6.13. Ombak memercik ke atas dek, tetapi semua lubang saliran tersumbat oleh ais. Pintu akses untuk ruang kargo nombor 3 terbuka dan air membanjiri kapal. Bubu ketam yang terlebih muatan, umpan disimpan tinggi di atas dek. Ais tebal terkumpul, kapal yang berat di bahagian atas kehilangan kestabilan. Dalam beberapa minit saja, kapal itu terbalik dan tenggelam. Apabila air laut sejuk membanjiri ruang kediaman kapal, kru kemungkinan besar tidak sempat memakai sut rendaman mereka. Kejutan air sejuk boleh membunuh anda dalam masa kurang daripada 3 minit jika anda tidak lemas terlebih dahulu. Tanpa sut rendaman atau rakit penyelamat, peluang kru untuk terus hidup hampir sifar. Pada pukul 6.13, suar kecemasan destination menghantar mesej kecemasan. Pusat Komando Daerah 17 Pengawal Pantai yang terletak di Juneau, Alaska, menerima isyarat kecemasan EPERB. Seminit kemudian, pada pukul 6.14,
kapal itu hilang dari skrin radar mereka. Baik pengawal pantai maupun mana-mana kapal lain yang beroperasi di kawasan itu tidak mendengar atau menerima sebarang panggilan MEDI daripada destination. Pusat Komando Pengawal Pantai cuba menghubungi kapal itu, tetapi tiada jawapan. Pada pukul 6.44, penyelaras misi pengawal pantai menggerakkan operasi mencari dan menyelamat secara besar-besaran. Sebuah helikopter MH60 dari Cole Bay bersiap sedia untuk berlepas. Tetapi mereka perlu menunggu sebuah helikopter kedua. Disebabkan kawasan air yang luas, helikopter dari Cole Bay tidak boleh berlepas sehingga helikopter dari Kodiak berada dalam jarak 2 jam dari kedudukannya. Langkah keselamatan untuk kru sekiranya salah satu daripada 2 pesawat itu terpaksa mendarat kecemasan ke dalam air yang hampir beku. Pada jam 7.45, sebuah pesawat sayap tetap HC-130 berlepas dari stesen udara pengawal pantai Kodiak 495 batu dari kedudukan terakhir destination yang diketahui. Pada jam 8.09, sebuah helikopter MH60 pengawal pantai cuba berlepas dari Kodiak untuk menjadi pengiring kepada MH60 dari Cole Bay. Tetapi ais terkumpul di saluran masuk enjin semasa helikopter bergerak di landasan. Juruterbang terpaksa kembali ke hangar untuk menyahais saluran masuk enjin. 30 minit kemudian, helikopter di Kodiak sudah berada di udara. Kapal-kapal nelayan berdekatan adalah yang pertama tiba di lokasi kejadian. Pada pukul 9.30, kru Silver Spray menemui serpihan dan tumpukan minyak 3.9 batu nautika dari kedudukan AIS terakhir destination. 20 minit kemudian, Bering Rose tiba tetapi melaporkan tiada tanda-tanda kapal tersebut. Pada pukul 10.13, selepas hampir 2.5 jam, pesawat sayap tetap HC-130 pengawal pantai terbang melintasi Pulau St. George. Helikopter MH60 dari Cole Bay tiba tidak lama selepas itu. Pada pukul 11.40, kru di atas kapal Silver Spray mengambil sebuah pelampung penyelamat dengan nama Kapal Perikanan Destination. Helikopter MH60 tiba di kedudukan terakhir, destination yang diketahui, dan mengesan EPRB kurang daripada setengah batu nautika dari Pulau St. George. Helikopter itu mengarahkan Silver Spray ke lokasinya. Pada pukul 12.25, kru Silver Spray mengambil APR tersebut. Pada 14 Februari, selepas lebih 3 hari mencari, di kawasan seluas 4,972 batu nautika persegi, pengawal pantai menggantung operasi pencarian. Tiada yang terselamat. Pada 8 Julai 2017, sebuah kapal pentadbiran lautan dan atmosfera kebangsaan menjalankan tinjauan di kawasan berhampiran kedudukan terakhir destination menggunakan sonar imbas sisi. Sasaran yang sepadan dengan keterangan destination ditemui terbaring pada sisi kirinya, menghadap ke barat daya pada kedalaman 78 meter. Kira-kira 6 batu nautika di utara Delnoy Point. Pengawal pantai menggunakan ROV untuk menyiasat. Mereka mengesahkan bahawa sasaran itu ialah kapal nelayan destination. Arus kuat menghalang mereka daripada mengemudi ROV cukup dekat untuk pemeriksaan terperinci pada badan kapal. Tetapi mereka berjaya mengambil semula sebuah perangkap ketam. Perangkap itu seberat 399 kg, termasuk peralatan yang disimpan di dalamnya. Itu 82 kg lebih berat daripada yang dinyatakan dalam pengiraan kestabilan. Dengan 200 perangkap ketam, hampir 2 tan umpan di atas dek dan ais yang terkumpul dengan cepat, destination hanya bertahan selama 4 minit dari tanda pertama masalah, sehingga isyaratnya hilang. Untuk lebih banyak bencana, klik video di skrin sekarang.